jumpa lagi sama Uni dan Dabul. Halo. jadi kita ngabuburitnya di kebun. Hello guys. Apa? Masukkan. Ya, udah. Sudah mantap. Dah mantap. Kampuan ng daw di mato. Jadi make a hole. Chuck like this. You masuk. You put it out and you close it again like this. Okay? Allez, kasih. Hari ini Dabul mau memberi tutorial menanam bawang perai. Yang pertama, tusuk tanah. Yang kedua, kuyakkan tanahnya. Yang ketiga, masukkan bawang dalam lubang. Itu. Nah, yang terakhir tutup lubangnya. Udah. Jadi hari ini Dabul menolong Mama Uni, menolong mertua di kebun. Nah, jadi kan kebun yang kemarin itu guys tuh udah hampir selesai. Itu jadi kebun bawang perai. Tuh bawa anak-anak juga. Biar aja deh mereka kotor-kotor. Etel sini. Hai, nggak bisa berdiri dia. Tuh nenek datang. Nenek. Astagfirullah. Anak sibuk. Dia lah. Ini cepet. Kakak. Adik Kak. Kakak pintar. Donc, première fois qu'on est venu, le terrain était encore en préparation. Il n'y avait pas de plastique. Il n'y avait même pas les oignons. Mais du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est un petit test. Néné, la grand-mère, elle a planté des fraises. Et puis on va voir ce que ça va donner. Si ça marche bien, sur ce terrain-là, elle a dit qu'elle en ferait toute une rangée, peut-être même deux. Voilà. Comme ça, c'est qui sera heureuse? C'est elle qui sera heureuse. Iyo. Elle adore les fraises. Allez, anak kampung tadi yang dah pakai sepatu. Suka main lumpur. Hai cantik. Masukkan lubangnya. Pegang dulu ya. Pegang dia dulu. Oh iya pintar. Dah. Karena orang main mercun ini. Dah, masukkan. Oh, Pegang dulu. ambil lagi. Masuk bagus. Pegang dulu. Dah. Dah. Pegang. Pegang dulu. Cantik. Dah. Sebrizais mau belajar mencabut rumput katanya tadi. Tapi bukan ini ya. Etel. Jatuh nanti. Ya Allah. Bibi lagi apa? Bibi bantu nenek ya cabut rumput ya. Hai guys, aku petani kecil. Bih. Cantik. Ya cantik Mangka. Ini. Oh, Etel. Lihat ke Mami Etel. Etel jadi petani kecil. Petani kecil nih. Lihat Mami. Lihat Mami. Oh. Terus Dabul kasih tutorial mencabut rumput.
pertama pilih rumput. Ini. Yang kedua kacir rumput. Yang ketiga cabut rumput. Oke. Daddy Atel, Daddy Atel. Hai. Hey! Putain. Gimana? Jauh. Bisa jatuh sini sayang. Sini naik sini. Nama Ete. Berapa lama panennya bisa dijual? 3 bulan. 3 bulan lagi? Ya, Oh. Yo! 3 bulan bisa dijual. Apa sayang? Bibi? Sudah cabut rumput sama nenek? Sudah. So guys, sekian dulu ngabuburit sore ini di kebun nenek. Ayo Ita, sini. Tuh, rombongan. Ayo pulang. Ayo pulang. Terus mau kemana? Nggak mau pulang dia. Kemana Mau kita? cabut rumput lagi? Ya. Udah, ini sudah jam 5:30. Ini masih belum masak untuk berbuka puasa. Nggak mau pulang Etel guys. Nah. Brize juga nggak mau pulang. Aduh, Nggak mau bagaimana makan. ini? Ayo, ke laundry sama nenek. Lihat Mami. Udah mau pulang istirahat dulu Oh, Etel. anak kampung. Mengopi kan? Mengopi kita ya. Ya. Itu namanya pagar. Kabar ulang kaku. Halo. Dadah Om ya. Dadah satu Tel.